Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mengundang kecaman netizen selepas mempersoalkan permohonan Perdana Menteri untuk menangguhkan perbicaraan kes saman yang dikemukakan Muhammad Yusof Ralke. Wan Faisal yang juga ahli Parlimen Machang membidas Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung permohonan imuniti daripada tindakan saman. Rata-rata netizen mengecam Ketua Pemuda Bersatu berkenaan. Kalau berlaku elemen jenayah sudah tentu dikesan oleh pihak berkuasa. Anwar menegaskan bahawa bukan soal imuniti peribadi, usaha beliau untuk menangguhkan saman terhadapnya tidak sekali-kali bertujuan untuk mendapatkan kekebalan peribadi daripada litigasi. Ia membabitkan integriti sistem perlembagaan kita dan keperluan untuk memastikan bahawa jawatan awam yang tinggi dilindungi daripada litigasi yang mungkin mengikut masa yang strategik, bermotifkan politik atau mengganggu institusi. Pada 14 Januari tahun 2020, dilaporkan Jabatan Peguam Negara tidak akan mendakwa Anwar atas dakwaan serangan seksual terhadap Yusof yang juga bekas pembantu penyelidik kepada Presiden PKR itu kerana kekurangan bukti. Tan Sri Abdul Hamid Bador sebagai Ketua Polis Negara pada masa itu juga dilaporkan berkata, keputusan Jabatan Peguam Negara tersebut dibuat berdasarkan siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman yang mendapati bukti diperoleh tidak cukup untuk membolehkan tindakan pendakwaan diambil.